Barang siapa jaga solat fardunya di awal waktu, dia seorang ahli ibadat. Ambil. Barang siapa yang melihat semua perbuatannya adalah dari Allah Ta'ala, dia adalah muwahhid yang mengesahkan Allah. Ya, bahasa mudah. Dia kata siapa yang sama baginya pujian dan kejian, ini orang zuhud. Dan siapa yang dia suka solat awal waktu, ini dia namanya orang abid. Kalau tuan-tuan ada istilah apa itu abid? Abid ahli ibadat. Bila dia tunggu waktu solat, dia ambil. Kalau tuan-tuan berjalan dengan dia, masuk je waktu solat, saya nak solat ni, kerana dia ambil. Dia tak akan membiarkan waktu solat tu pergi macam tu. Dia ni Allah bagi dia ada sensor. Hampir nak solat, sensor dia berbunyi. Solat ni, saya nak solat. Jalan dengan siapa pun, ni saya nak zuhur ni, ni jangan asar ni. Ini sebab dia ahli abid ataupun ahli ibadat. Dan siapa pun yang melihat semuanya datang dari Allah, inilah golongan muwahhid, orang-orang yang benar-benar akidahnya tuli. Semua datang dari Allah. Kullu min indillah. Katakan semua ini datang dari Allah. Ini golongan muwahhid yang benar-benar mengesahkan Allah.